Dah lama juga tak buat. Dia kecil. Halo semua, Assalamualaikum. Jumpa lagi kita dalam channel saya, Kak Mina. Apa khabar semua? Mudah-mudahan kita semua masih dalam keadaan baik-baik saja dan selalu dipermudahkan dalam segala urusan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Cuaca kat luar tu mendung. Tak mendung sangat dan tak panas sangat. Okey. Nak tahu saya nak buat video apa hari ni? Jom tengok terus apa yang saya buat untuk hari ni. Okey, saya nak masak ikan tenggiri macam biasa juga, masak benda yang sama. Sebab itulah lauk kita hari-hari. Ni ada cili api. Macam biasa, ni bawang merah. Bawang merah. Blender. Cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tuang dia terus. Bismillahirrahmanirrahim. Tambahkan sedikit kunyit macam biasa. Kunyit pun dah habis lah. Garam macam biasa, garam secukupnya, Pak Haji secukupnya. Saya ada asam keping ni, masukkan asam keping. Sambil tunggu, ni saya potong sayur gubis ni. Saya nak buat gubis goreng aja. Gubis goreng sini. Oke, dah mendidih, saya masukkan santan. Ya, saya masukkan ikan terus. Bismillah. Saya masukkan ni ada apa nama tu? Tomato. Bismillah. Masak yang simple, cepat. Dah lama juga tak buat lemak ni. Saya tak ada daun kunyit untuk sayur gubis, ketuk aja. Cili api belah aja. Hitam bilis sikit. Itulah campuran sikit je. Buat rasa-rasa. Perisa cuci dulu. Dah mendidih, tapi belum masak lagi. Dia lagi masak ni. Ni ada bawang, letak bawang sikit. Sikit je. Ni pun dah masak. Dah mendidih dah. Rasa dulu. Sedap ke sedap? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Ya. Saya ni suka bila
Lepas sikit je nak lap. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Pindah tempat. Bismillah. Letak sini dulu. Biar dia sejuk sikit. Okay, saya nak goreng. Kubis. Goreng sayur kubis. Bismillah. Ucuk. Aduh. Yang bilis. Bismillah. Ini panas, nak sejukkan dulu. Kesian anak-anak nanti. Jadi sejuk. Saya tambahkan sedikit kicap. Dah siap. Bismillah. Okey, sayur kubis dah siap. Dah balik dah. Siap? Penat? Uish. Siap. Penat. Cepat siap nak sekolah petang. Makan dulu. Lagi-lagi ada periksa. Iya, hari ni ada periksa. Sampai minggu depan kan? Saya rasa Ustazah cakap 3 minggu. 3 minggu, 2 minggu lah. Minggu ni dengan minggu depan. 2 minggu je. Minggu depan apa? Periksa apa? Ujian lisan kan? Okay, cepatlah siap. Siap. Ambil nasi makan. Nasi apa? Nasi dengan kuah lemak lah. Ikan apa lagi? Ikan tenggiri. Ayam. Ayam semalam makan ayam. Takkan hari-hari makan ayam. Ayam dah habis. Ayam dah habis. Tidak. Kenapa tulang bagi Nasa? Kenapa tulang bagi Nasa? Tulang tak tahu. Yang makan. Cakap Yang kat situ. Bagi Miong. Kat sini dulu. Tak atas meja. Kotor. Kat sini dulu. Kenapa ekor dia tak boleh makan? Kenapa ekor dia tak boleh makan? Kat sini. Ekor. Itu kan tulang. Makan. Cedok lah. Cedok. Ni untuk apa? Itu karpu lah. Ya Allah, nampak no anak saya ni tak pernah pakai karpu. Panas sikit. Tiap-tiap suang. Nampak potong-potong ni. Senang. Ni anak saya ni nak kena sentiasa pantau. Baru makan dia habis. Kalau tak pantau nanti makan tak habis. Tidak pandai kena habis kan? Makan. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tak menawar. Makan nanti. Nanti. Cik. Buat malu ada lah.
Makan eh. Makan eh. Mama kain kan belum ni lah. Dah balik dia. Okay, sekolah. Okay. Ucuk. Aduh. Apa abang ni? Hari ni birthday siapa? Birthday abang. Tak tahulah, tengok nanti. Hari sekolah ni susah sikit lah nak potong kek. Terkejar sini, terkejar sana. Betul. Masa tak Mesti ke Azhar Ultraman. Amin. Mandilah. Mandi. Lelaki. Rambut cepatlah panjang, bang. Hari ni birthday dia. Tapi masa tu Mana letak dalam ni? letak. Tumpah. Ya ke? Masak. Ya ke? Makan nasi, bang. Makan nasi ada sekolah petang. Ya, Adik Kasha makan nasi. awak lagi nanti kalau nanti kat sekolah nampak lagi kalau makan. Tunggu dulu dah. Macam biasa. Abang selalu makan lambat. Okey, dah siap guys. Dah siap. Dekat sangat lah. Tak nampak. Janganlah sik. Masakiti hati Nasa. Okey, dia dah siap. Siap dah. Tunggu Cik Ain. Sorry. Apa benda tu? Kucing masuk. Wih. Tunggu Cik Ain, belum lagi dah. Tak apalah, tunggu. Apa kena? Apa kena? Pemeriksaan. Periksa. Pemeriksaan. Kalau Cik Ain sampai rasa babai mama, bukan babai kucing gemuk ni. Ada turap. Puya. Kurus dia. Mirip. Aduh. Kain Nasa juga ni. Dia nak gigit tak dapat. Aduh. Ada sakit. Dah ada kulit. Tendang. Assalamualaikum. Salam. Bye. 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 Dah pergi sekolah. Kau kenapa? A few moments later. Adik Alisha Naswa dah pergi sekolah. Saya nak makan. Bismillahirrahmanirrahim. Abang sekejap lagi makan. Dia sekolah pukul 4. Dia nak makan pukul 2.30. Saya dah lapar. Saya tak boleh tunggu abang. Kalau tunggu dah abang ni, perut saya dah bunyi-bunyi ni. Lapar. Habis. Mari makan semua. Bismillahirrahmanirrahim. Tak ada kopok eh. Kopok dah habis. Tak sempat nak goreng tadi.
sekejap lagi. Sekejap lagi. Tadi mendung. Ni dah panas. Petang-petang je dah panas. Hari ni ada breakfast kat sekolah. Sagu pun ni, kalau tumis lembut-lembut sedap. Anak-anak pun boleh lah makan. Kalau separuh masak, saya satu orang je masak, makan. Anak-anak tak nak makan sebab keras. Kubis ni manis. Ni kubis Cameron Highland. Cameron Highland punya kubis sedap. Berat badan saya dah naik 5 kilo. Dalam 3 tahun, berat badan saya naik 5 kilo. Dulu badan saya kecil. Sekarang dah jadi saya try diet tapi tak berjaya juga. InsyaAllah try lagi. Manalah tahu berjaya. Sebab kalau badan besar, saya ni dah biasa badan kecil, bila buat kerja tu ringan. Kalau badan besar tu rasa macam besar, tak adalah besar mana. Cuma pada saya lah, saya cakap diri saya sendiri, badan kalau dah naik kg tu, buat kerja tu rasa macam berat aja. Buat kerja ini berat, buat kerja itu berat. Pembawaan dia tu letih, penat. Macam tu kalau badan dah naik. Ni saya naik dalam 3 tahun ni naik 5 kilo. Ni tak tahu dah hampir 6 kilo dah naik. Berat badan saya dulu 54 je. Standard lah 54. Sekarang dah naik dah jadi 60, hampir 62. Cubalah berapa? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Naik 6 kilo. 61. Naik 7 kilo. Hampir 62. Tapi belum lagi. Dalam poin berapa macam tu lah. 61 poin berapa macam tu, lupa saya. Saya nak kurus balik. Turunlah dalam 4 kilo ke. Kalau tak turun 5 kilo tu, turun 4 kilo pun okey lah. Ini sampai 6 kilo. Sampai 6 kilo saya naik. Aduh, pening kepala saya. Makan lagi. Dulu saya boleh kontrol makan, sekarang tak boleh kontrol. Bila ada makan lagi, perut cepat lapar. Macam mana ni? Masak. Rambut abang dah tebal lah. Okey tak masak hari ni? Oh, okay. Sedap? Sedap. Tengok rambut dia. Piung. Rambut dia tebal benar. Sangat-sangat tebal. Mengecap makan. Sedapnya. Ni bubis ada lagi. Ni sayur. Ikan ni dengan kepala. Dengan ekor. Ni ada belen-belen kuih raya. Banyak lagi kuih raya. Tak termakan pun. Sini memang budak-budak susah nak makan kuih raya. Makan mula-mula je. Lepas tu tak termakan. Makin gelap lah kulit anak aku ni. Kulit abang makin gelap. Sukan je kat sekolah. Tadi abang makin besar lah tengok. Kan? Dah siap. Dah siap mandi pakai baju. Semua. Ni apa ni? Songkok mana? Siap lah, cik nak sampai dah. Macam ngantuk je Dah mandi pun ngantuk lagi. Kerja orang rajat. Bye bang. Bye. Terima kasih abang. Buat kerja sekolah betul ya. Sebab ruangan tak cukup. Ni anak kalau duduk ada kursi macam ni lah.
Sepah-sepah. Maklumlah ada anak kecil. Bukan kecil mana, tapi anak-anak bayi-bayi dia orang ni masih lasak-lasaknya budak. Tak ada kemas di rumah. Kemas sepah. Dah kemas-kemas pun sepah lagi. Kemas-kemas sepah lagi. Ada anak-anak di sini. Kita kemas macam mana pun sepah juga. Kursi ni memang kena ganti. Tapi nantilah sabar dulu. Rezeki insyaAllah. Ada rezeki lebih insyaAllah. Ditukar kerusi insyaAllah. InsyaAllah. Orang Adi pergi sekolah, Alisa balik. Alisa pukul 2 sampai pukul 4. Abang pukul 4 sampai pukul 6. Tutup kucuk-kucuk sampai rumah 6.30. Macam itulah.